Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada yang menonton video kali ini daripada Yara Yazi. Dan juga aku ingin ucapkan salam Ramadan kepada umat Islam yang berada kat Malaysia dan juga di luar Malaysia lah. Okey, malam ni aku nak pergi ke Putra Heights, nak ambil helmet aku yang aku pinjamkan dekat kawan aku hari tu lah. So malam ni je kawan aku ni dia free, so aku nak ambil kat rumah dia lah. Okay. So hari ni aku bawa motor Versys 250. Ni kawan aku punya. So hari ni aku tak kesorangan. Kawan aku ada ikut kat belakang aku ni juga. Jadi aku dah pernah pinjam motor ni 2 tahun lepas kot. Aku nak pergi kerja dekat Damansara. Kemudian masa aku pinjam tu adalah berlaku dua isu sikit lah. Dia bukanlah isu besar sebenarnya. Isu yang pertama, masa aku tengah bawa motor ni, time tu dah sampai dekat Highway Elite. Aku rasa kenapa enjin dia panas macam kalau ikutkan MT25 aku tu pun dia panas, tapi tak panas macam ni kan. Dia satu lagi, masa aku tengah cruising dalam 140 tu aku perasan lah kaca dia naik dalam 4 ke 5. Aku dah cemas juga time tu. Aku terpaksa perlahankan motor lah. Aku bawa dalam 120 lah time tu. Aku time tu dah cuak lah, ya faham lah enjin ni kan panas macam kan. So bila dah sampai tempat kerja tu, aku call kawan aku, tanya dia lah, cakap pasal enjin panas ni, kemudian dia punya power level tu agak tinggi lah, dia punya temperature tu. So dia kata benda ni normal untuk Versys 250. Okey lah, aku pun lega juga. So risau juga kan, tengah-tengah bawa tu something happen kan kat motor orang. Okey, isu yang kedua, isu ni memang isu yang sangat bodoh lah untuk aku. Kenapa? Masa dekat dalam naik bukit tau, kat situ terbanyak lah, dan motor ni sangat tinggi. Aku pula rendah. Nak dijadikan cerita, aku pun menyelit nak masuk sebelah kanan. Nak menyelit, aku pula lupa yang aku bawa Versys 250, kiri kanan ada box. Menyelit perap kena kereta orang. Aduh, aku hampir nak jatuh juga time tu. Dah langgar tu, aku berhenti sekejap dan aku tanya dia, aku check kat belakang kereta dia lah. Cakap dia punya bumper belakang tu lah ada bercala sikit lah, sebab langgar dengan box sebelah kiri ni kan. So lepas aku tanya owner tu macam mana nak settle, dia kata tak apalah. So aku macam okay, serius lah. Okay lah, tak apalah. Aku pun gerak jugalah masuk ke tempat kerja. And then at the same time, masa aku tanya aku kawan aku tu, yang aku tanya pasal temperature, then aku bagi tahu dia yang motor dia mencalakan di box. So itulah dia. Tapi tu aku hampir-hampir nak jatuh jugalah. Aku naik motor ni jengket juga sebenarnya. Tapi dari segi untuk bawa motor ni jalan jauh, keadaan position untuk duduk tu sangat selesa lah. So badan kau tak menunduk, so kau macam menegak. So sangat selesa. And then kalau macam contoh aku cruising 1415 pun, badan tak terasa sakit macam aku bawa MT25. Sebab MT25 tu memang dia tak ada windshield macam ni lah. Memang angin tu tolak badan kau lah. Kalau macam ni dia memang halang angin lah. Memang sangat selesa lah, duduk menegak, relax, bawa kan. Aku rasa aku dapat top speed dari tu dalam 155 something lah. Itu pun sekejap je. Tapi dari segi untuk kalau bawa long distance lah, kalau aku compare motor ni Versys 250 dengan kau bawa MT25, aku rasa yang lebih selesa Versys 250. Sebab kau tak perlu lawan angin lah badan kau. Memang sangat selesa. Satu, kenapa? Satu, ada windshield, badan kau tak sikit kena angin. And then pada masa yang sama kau ada box belakang, kiri kanan apa semua kan. Even though kalau ada box kiri kanan ni pun, sebenarnya kau boleh mencilok je dengan relax. Melainkan betul-betul jalan tu sempit, tu memang tak boleh lah. Tapi kalau kau nak top speed yang laju macam 250 motor yang lain, bukan motor ni lah, ni kalau kau bawa dengan selesa boleh. Macam ni aku buat, relax, santai je.
Alamak, aku lupa isi minyak tu. Aduh. So yang terdekat Dengkil lah kot rasanya. Ke kat depan tu? Depan tu lah NR. Sebab tadi dekat Shell tadi tu tak boleh nak isi minyak. Dia punya tu offline. Tapi ni macam kerja gila ke kita orang pergi ambil helmet tengah-tengah malam buta macam ni kan. Aku saja tanya member aku tadi, bila free yang boleh ambil, kata malam ni ataupun sebelum esok petang. So aku gerak esok pagi atau tengah hari dengan keadaan panas, better aku gerak malam ni lah kan. Lagipun hari-hari cuti kan. Boleh lah layan-layan malam kat sini, kat atas highway ni. Allah. Oh dah terlepas pula. Ha? Okey boleh ya. Aduh. IT macam nak boleh, tak apa. Boleh ya. Alright. Cantik. So ni kita orang bergerak daripada Port Dickson lah. Oh ni Shell. Ada Shell. Yang better lah. Pergi situ boleh? Petronas je lah Alright. Settle. Itulah pasal. Ni balik kampung ke apa? Moreh, balik Moreh Jauh betul diorang travel ni. Kita ni macam boleh pergi Ipoh ya. Jangan. Jangan buat hal. Weh, jangan. Tak boleh. Oh. Aku tak Ni motor kau ni berapa liter 17. Ui besar tu. MT-09 aku pun kecil 14. Aku tak pakai liter. Aku set 20 ringgit. Sekejap. Oh 10 liter lah. 2 bar. Tapi okey lah, besar. Okey. Saya terisi minyak. Kita akan bergerak ke destinasi kita, ke Putra Heights. Agak-agak malam ni ada banyak motor racing tak? Tadi pun dah ada kan tadi motor racing kan. Rasa panas pula rasanya badan. Sebab hari tu kan hujan kan, sejuk gila kan. Okey, settle isi minyak dekat area Seremban. Tu kebiasaannya aku memang aku isi dekat Petronas lah, senang pakai settle. Sekali masuk dengan budi tu tak ada leceh. Okey, ini pun kalau ikutkan, kalau nak masuk elite daripada Lukut position tu boleh je masuk laluan Sepang tu. Tapi ni pun dah malam kan, laluan tu pun gelap. So aku prefer untuk ikut lalu Plus highway ni kemudian akan masuk elite lah. Dia jauh lah sikit, tak adalah jauh banyak, jauh sikit je lah. Dan jalan dalam tu dengan apa, jalan bengkok-bengkok ni lah, gelap ni lah. Tu belum lagi kalau ada lembu pula tiba-tiba muncul, ada satu hal pula lah.
Aku kalau ikut ni boleh lah buat laju. Tak ada laju mana. Kalau korang tengok pun tadi aku buat 1.2, 1.3. Dan dalam tu 80, 90. Okay, alright. So aku rasa aku rekod sampai ni saja. Aku nak jimatkan bateri. Nanti kita jumpa lagi dekat Putra Heights. Okay, kita dah masuk ke exit. Nak masuk Highway Elite. Okay, slow. Anyway, apa aku cakap ni adalah pendapat peribadi aku je lah. Benda ni subjektif lah. Tengok pada pemilik dan pada kepakaran masing-masing lah. Aku ni noob je. Asal ada motor pakai bawa jalan je, itu je lah. Aku pun masih lagi mempelajari lah selok-belok bab pemotoran ni. Dulu lagi teruk aku langsung tak tahu minyak hitam, minyak enjin jenis apa nak pakai, apa semua tu. Bila dah lama dulu, bila travel back and forth daripada Port Dickson tu Damansara, KL apa semua, aku kena tahu jenis minyak yang sesuai. Lepas tu tayar jenis apa kalau nak apa, nak tahan lama. Lepas tu brake lah, itulah inilah, macam tu lah. Semuanya belajar lah guna internet ataupun kadang tanya kat grup ataupun kat kawan-kawan. Kadang-kadang tu kalau pergi apa servis motor ke apa ke, tanyalah kat pomen tu. Ambil lah ilmu sikit. Okey, lagi 1 kilometer lagi nak ke exit Putra Heights. Aku rasa panas dekat highway ni. Okey lah sweater. Tapi dah pukul 12.40 lah. Tu ada kiri kanan tak ada pokok tu, tak sejuk tu. So nanti lepas masuk exit highway ni Putra Heights ni, aku nak stop sekejap, nak tengok map lah. Sebab aku pun ingat lupa juga rumah kawan aku ni. Walaupun dah beberapa kali pergi. Nak pula waktu-waktu malam je. Aku kalau waktu malam memang fail lah. Memang tak ingat lah. Sebab visibility mata aku ni agak terhad. Almaklum lah dah tua. Salahkan faktor umur pula. Tak boleh lain corner sangat. Dia punya exhaust lembut. Barat macam online aku juga. Lain corner tu dia terplay out. Mungkin depan ni kot aku berhenti sekejap. Tapi map aku bagi kat kawan aku lah. Dia tunjuk lah arah mana yang sepatutnya. Oh, berkabus weh. Macam genting lah. Okey, kita berhenti sekejap di sini. Aduh. Sekejap, aku hantar WhatsApp. Aku ingat lupa rumah dia ni. Sebab sini kan banyak simpang kan. Alright. Kalau aku sesat aku bagi tahu. Aku ingat sini, pusing sini, U-turn. Okey. Waktu kita untuk bergerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Kau pernah masuk Putra Heights Tak pernah Tak, masalahnya kat sini dah berkabus tapi tak sejuk kan. Kabut panas ni. Ya tu. Hari tu masa kita ride Genting pukul 1 pagi tu kan, bapak gila sejuk weh. Oh, dengan kabus tebal ni tak nampak apa-apa. Ya lah. Memang apa, penglihatan kau kan nampak takat tu ke. Oh, tapi laju gila tu. Oh, masa naik masa turun. Masa turun lagi macam masing-masing becut tu. Mata tak nampak. Oh, aku dah macam ni kan. Aku slow. Aku rasa kalau orang tengok aku, orang gelak tu, ni pakai online tapi buat slow, apa hal? Sendiri. Oh, 600 meter masuk kanan. Ni kan? Oh, depan lagi. Aku dah pergi berkali-kali pun lupa tu. Aku dah pergi berkali-kali pun lupa lagi. Nak pula waktu malam ni LRT ni. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap jangan ada anjing yang kejar aku dulu tu. Ada anjing dulu tu. Anjing. Oh, dia nak kejar aku dulu. Wajar betul. Dah kat atas bukit kan. Okey, anjing guard ni jangan ada. Okey, boleh. Kena serahkan IC tu semua. Serah IC pula, dia tangkap gambar lesen. Assalamualaikum. Hello. Letak dalam box. Kena mamak. Sahur. Hey. Helmet je dalam ni. Sekejap aku tengok ada duit tak. Ada. Yes. Penat je kan. Gila kau. Tak aku je.